Macam mana cara bacaan yang betul bila kita nak wakafkan bacaan pada kalimah ni? Ni'mal abdu. Ni'mal abd. Kedua-dua cara bacaan tadi kurang tepat. Cara yang betul bila kita nak wakafkan bacaan pada kalimah ni, yang pertama sekali, kita kena sukunkan huruf dal di akhir kalimah ketika kita nak berhentikan bacaan. Yang kedua, lantunkan huruf ba di pertengahan kalimah dengan lantunan qalqalah sughra. Ni'mal abd. Ni'mal abd. Dan jangan lupa untuk lantunkan huruf dal di akhir kalimah yang telah disukunkan tadi dengan lantunan qalqalah kubra. Ni'mal abd. Ni'mal abd. Jom kita baca ayat ni sama-sama. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Ni'mal abd. Innahu awwab. Dapat sesuatu? Cuba komenkan di bawah. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP.